Anwar, semalam saya baca pasal ML. Ada berapa jenis ML ni? Bagus soalan. Ada 3 jenis utama. 3 jenis. Banyak gila ya. Supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Mari kita mulakan dengan supervised learning. Ini paling common. Supervised learning tu kita bagi data yang ada label macam guru ajar murid. Macam dalam kelas, cikgu bagi soalan dan jawapan betul. Tepat. Contoh nak kenal kucing, kita bagi gambar kucing dan label kucing. Lepas tu bagi gambar anjing dan label anjing. Jadi, sistem belajar dari contoh yang ada jawapan betul tu. Ya, disebut supervised sebagai ada guru yang beri jawapan betul. Macam mana pula unsupervised learning? Unsupervised learning tu kita bagi data tapi tak ada label. Sistem kena cari pattern sendiri tanpa ada guru ajar. Macam kita bagi 1000 gambar, tapi tak bagi tahu gambar apa. Betul, sistem akan grup gambar yang sama sendiri. Contoh, customer segmentation, kita bagi data pembeli, sistem grup ikut tingkah laku. Oh, jadi dia cari pattern yang kita tak sedar. Tepat, sebab tu dipanggil unsupervised, tak ada arahan jelas. Yang ketiga tu reinforcement learning. Bunyi seram le. Tak seram, reinforcement learning tu belajar melalui trial and error. Macam kita ajar anjing, kalau dia buat betul, bagi reward, kalau salah, denda. Jadi sistem cuba macam-macam cara dapat reward kalau berjaya. Tepat, contoh bagus, main catur atau game. AI main beribu-ribu kali. Setiap kali menang, dapat reward. Kalau kalah, denda. Lama-lama dia jadi pandai sebab dia sendiri strategi menang. Rupanya macam kasih kanak-kanak tu. Jadi ringkasnya, supervise ada jawapan betul. Unsupervised cari pattern sendiri tanpa label. Reinforcement belajar dari reward dan denda. Saya faham. Supervise macam ada guru, unsupervised kaji sendiri. Reinforcement macam training. Tepat sekali Pahan. Esok sambung pasal apa pula? Why learn ML? Kita tengok kenapa ML penting hari ini. Oh, jumpa esok. Bye.